Inna anzalnahu. Di sini kita tengok huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan yang berbeza. Dan di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Apa? Tak faham lagi? Jom kita tengok kat jari tajwid untuk lebih kefahaman. Mad jaiz munfasil. Kita bawa kepada jari mad dan kita lihat di sini dia ada huruf mad alif waw ya berserta ombak dan selepasnya ada huruf hamzah. Tetapi dia ada dalam dua kalimat yang berbeza. Di mana alif waw ya pada kalimat yang lain dan hamzah pada kalimat yang lain. Maka jadilah mad jaiz munfasil dan dia menghasilkan warna oranye. Bermaksud di sini pada jari mad adalah panjang 4 dengan 5 harakat. Kesimpulannya, mad jaiz munfasil berlaku apabila huruf mad yang berombak berjumpa dengan hamzah pada dua kalimah yang berbeza. Dan cara bacanya adalah panjang 4 ataupun 5 harakat. Dah dapat kan? So, lepas ni, kalau tak faham tajwid, boleh gunakan kat tajwid untuk lebih kefahaman. Nanti share juga kepada saudara-saudara mara dengan keluarga.